Jadi berselisih tak berselisih? Selisih pandangan. Ada orang tanya saya, Ustaz, kita 9 Zulhijjah apa Ustaz? Berdasarkan ni, berdasarkan pemerintah Ustaz. Ada kata lagu tu. Ada pula telefon saya, Ustaz, kita puasa pasal hari wukuf, berdasarkan hari wukuf. Kedua-dua ni tak mau nak dengar penjelasan pandangan yang kedua. Dia kira pandangan dia ya. Bila kita nak terang, oh ni lawan hadis Ustaz, ni lawan hadis. Hadis kata lagu ni Ustaz. Masing-masing. Bila kita berusaha, kita kena kembali kepada Quran, kita kena kembali pada hadis Nabi. Dua-dua kembali pada hadis Nabi. Cuma cara faham berbeza. Jadi kalau orang tanya ustaz sendiri, saya cenderung kepada pandangan yang pertama, iaitu puasa pada hari wukuf, hari Arafah. Ustaz, jam depa lebih lewat, kita masuk dulu. Dia tak kira jam, dia kira yaum, hari. Hari apa? Puasa pada hari tu. Wukuf hari apa? Isnin, kita puasa hari Isnin. Simple. Lepas tu dia nak bawa pergi masalah lain, dia nak kaitkan. Dah kalau gitu kita raya hari Selasa, nak kena tangkap pula. Tuan-tuan, isu raya dan isu puasa lain. Isu puasa ini amalan infirad, amalan persendirian. Raya amalan keramaian, orang ramai, mujtama', masyarakat. Yang mana raya ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dalam buku dia, dalam buku yang disusun oleh Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dia dah susun satu buku, Adab Al-Hasan Al-Basri, Adab Al-Hasan Al-Basri wa mawa'idhuhu, dan juga nasihat-nasihat dia. Jadi dalam satu kenyataan dinukilkan tentang larangan keluar daripada pemerintah. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam yalun amral muslimin fi khams. Imam itu menguruskan, menguasai urusan manusia pada 5 hal, 5 perkara. Disebut pertama Jumaat. Mayang Jumaat, betul tak boleh main Jumaat nyeri-nyeri. Main Jumaat di seluruh negeri kena tangkap lah. Memang tak boleh, memang salah. Melainkan kita ni terpisah, duduk di Sungai Rejang tu, sungai mana tu, duduk jauh daripada pemerintah. Tak ada pemerintah pun pergi buat masjid di situ. Apa pun tak ada di situ. Pakat-pakat ramai kita mayang sini, main Jumaat sini lah, pasal baru masuk Islam. Yang tu tak ada masalah. Tapi kalau tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kita nak pergi lawan pasal tak puas hati kat imam dia, jangan sama sekali. Ini salah. Kedua, Al-Aid, raya. Raya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ditentukan oleh pemerintah, bukan sendiri-sendiri. Ketiga, disebut tentang Al-Fai. Al-Fai iaitu Al-Fai, ufti, wang naungan, wang perlindungan. Wang perlindungan ni, ufti ni, tuan-tuan dan puan sekalian, pemerintah je boleh kumpul. Sebab tu orang gangster-gangster ni buat benda haram, masuk kampung dia, kawasan dia, pun kena bagi wang perlindungan. Tak boleh. Dia satu pemerintah itu sahaja yang berhak meminta wang perlindungan. Dan wang perlindungan ini diambil daripada orang bukan Islam yang bernaung di bawah kuasa orang Islam. Begitu juga disebut pertahanan. Pemerintah saja, bukan boleh semua orang. Kami buat pasukan polis nyeri, tak boleh. Dan begitu juga pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah kerja pemerintah. Tak boleh kita nak pergi tangkap orang nampak orang mencuri, nak laksana hukum hudud, tangkap kerat tangan, tak boleh. Dia mesti datang daripada arahan dan pelaksanaan pemerintah. Itu juga raya fokus kita. Raya adalah ketetapan pemerintah. Puasa pemerintah tak paksa pun, semua kena puasa hari sekian-sekian. Puasa amalan perseorangan, persendirian, melainkan amalan puasa Ramadan. Nampak? Dan pun kita puasa-puasa. Hari Selasa tu kira nak ikut hari raya, besok ni kalau nak ikut hari raya, tapi kita tak boleh raikan dia. Kita kena raikan hari yang ditetapkan oleh pemerintah.
Jadi kita sembahyang raya bersama dengan pemerintah, kemudian kita korban pada hari yang ditetapkan. Cuma tempoh untuk kita melaksanakan ibadah korban tu sampai hari Jumaat sajalah. Bagi orang yang menurut pandangan dia puasa 9 Zulhijjah, yakni besok, maka tempoh korban dia tu jadi sampai hari Sabtu. Small matter tuan-tuan, bukannya besar pun. Tapi pasal nak menang punya cerita. Hak yang saya kata tadi, nak menang, bukan nak dengar kebenaran dan nak menghormati terhadap ahli ilmu yang mereka memberi pandangan berasaskan nas, cuma cara faham berbeza. Itu je. Jadi kita kena pandai. Sebab para ulama ni, khususnya ulama-ulama terdahulu, mereka semua menginginkan kebenaran al-haq. Nanti insya-Allah kita akan ceritakan pada kelas-kelas yang akan datang dalam bab isu perintah melazimi as-sunnah dan juga al-jamaah. Kita nak bawa contoh daripada berapa lagi hadis Nabi SAW dan daripada kalangan ulama-ulama yang terkenal dan terkemuka. Bagaimana mereka ini ingin mempraktikkan sunnah, inginkan sunnah itu didahulukan daripada segala perkataan-perkataan mereka, penulisan-penulisan mereka. Kalau kita lah tulis dalam buku, orang habaq ni bercanggah ni, oh tak boleh, nak pertahan juga. Mereka tak ada. Terus pangkah, terus ambil pisau, congkir. Dulu mana ada liquid paper, kau nak print balik pakai ni, tak boleh. Sebab tu orang dulu kedekut nak bagi kitab. Memang kedekut nak buat lagu mana. Pasal dulu kitab tulis pakai tangan, orang buat titik sikit, dekat dia buat titik jadi jin, tak jadi karut. Dapat kitab tu kat orang, mula jadi macam-macam. Sebab tu ulama-ulama dulu jaga kitab, tak bagi kat orang kitab, cukup jaga. Sebab tu dia tangan. Sebab tu bila nak padam lagu mana? Mana ada raba? Raba tak ada. Kikih dengan pisau. Kikih. Pasal apa? Pasal sunnah. Kita hak boleh print balik, hak boleh cetak balik, hak boleh buat ralat dan sebagainya. Tak mau buat, malu. Takkan aku habaq duduk orang baca tu Malaysia dah. Takkan aku nak tukar. Itu jadi penyakit. Ini satu masalah bagi orang sunnah. Jadi saya rasa cukup dulu setakat tu untuk malam ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Beberapa faedah yang dapat kita manfaatkan daripada kitab Talbisu Iblis. Kita sambung selepas raya nanti insya-Allah. Sekiranya ada apa-apa persoalan, satu dua yang boleh kita kongsi bersama sebelum kita berhenti, dipersilakan. Wallahu a'lam.